Dia ada. Bila ada habis bau busuk tu, dia akan datang balik. Jadi masa solat kita kena gunakan minyak bidara untuk mengkucuk orang kita solat. Bagi tak ada lintasan keduniaan dalam fikiran kita. Dia yang pertama, bila tak ada lintasan barulah kita kusyuk solat. Bola tenang je. Kan? Lalu kita solat Allahu Akbar. Ingat, alah, gas tak tutup lah. Motor bocor lah. Macam-macam. Kan? Benda yang tak sepatutnya kita terfikir dalam solat. Tu je masalah tu. Kamu dapat dalam 5 waktu, 1 waktu kamu